salah. Patut aku tolong ke tak patut? Patut ni. Jangan kejar saya. Saya tak suka dikejar. Oi. Lepaslah, lepas. Saya ni orang susah tahu tak? Hei, lepaskan dia. Sebelum aku pukul korang seorang-seorang. Riften Mazdur. Alamak, patah pula dah. Mampus dah aku. Pakcik, saya janji saya tak buat lagi. Budak ni. Ke sini. Lepas! Jangan! Kan dah janji tak buat lagi. Lepas! Pakcik ni kenapa? Tolonglah jangan apa-apakan saya. Tunggu dulu. Riften Mazdur. Riften Mazdur jatuh tapi tak pernah padam. Luka di badan, jiwa tetap tajam. Riften Mazdur fighter berdiri dalam diam. Bukan cari nama, cuma buktikan dia mampu lawan. Obes di belakang satu suara. Bila dunia gelap kami jadi bara. Mimpi rupanya. Kakak Hassan belakang sana. Kasam ke bekas? Abang, terima kasih selamatkan saya tadi. Kalau abang tak ada tadi, habislah saya. Tak ada hal. Tapi tadi siapa orang tu tadi? Diorang nak curi saya, bang. Saya pun tak tahu diorang siapa. Diorang nak jual organ saya tu. Tak apa. Ni abang hantar awak balik rumah.
Bahaya seorang-seorang kat sini. Tak apa bang. Rumah saya jauh. Abang ada telefon tak? Ada. Tolong call mak saya boleh? Boleh. Okey kak, sama-sama. Mak awak cakap sekejap lagi dia sampai. Abang, nak tanya, abang kerja kat mana? Muka abang ni macam Rifdin Masdor lah. Kerja abang sebenarnya. Weh budak, kau ambil order ni? Tak payah berangan lah jadi macam kakak Sam. Dah lah tak strong. Tak payah berangan lah jadi macam kakak Sam. Dah lah tak strong. Mulai hari ni awak dipecat. Saya tak suka pekerja pada baran macam awak ni. Kerja abang sebenarnya kerja kat kedai makan. Tapi sebabkan panas baran, abang kena buang kerja, dek. Sebenarnya abang baru lepas kena buang kerja sebab panas baran. Oh, abang tinggal kat mana? Nah, ambil beg. Oh. Pergi bang. Jangan bang. Ayo. Tak boleh. Pergi. Janganlah bang. Tak boleh. Bang. Pergi. Ayo sangat bayar sewa. Bang. Abang tengah susah sekarang. Kerja tak ada, rumah pun tak ada. Tak apa bang, kalau kita rasa susah, ada orang jauh lagi susah daripada kita. Mesti hidup adik lagi susah kan? Semua orang ada susah masing-masing bang. Abang, tengok kereta tu. Mungkin nampak mewah di mata kita, tapi diorang pun ada kesusahan sendiri. Nak keluar kereta pun susah. Itulah kesusahannya. Mami, abang ni yang selamatkan Amanda tadi. Mami? Abang, ni kenalkan mak saya. Amanda, ya Allah, macam mana adik boleh sampai dekat sini? Adik bukan orang miskin ke? Mana ada? Adik dah cakap pun adik orang miskin. Adik cuma orang susah. Orang yang dalam kesusahan. Disebabkan awak dah tolong anak saya serahkan kunci kereta ni kepada awak. Mulai hari ni, kereta ni milik awak. Ambil. Yahoo! Yes! Aku kaya! Terima kasih, Kak! Bye-bye! Bye! Rifdian Masdor jatuh tapi tak pernah padam. Bukan di badan, jiwa tetap tajam. Rifdian Masdor fighter berdiri dalam diam. Bukan cari nama, cuma buktikan dia mampu lawan. Oh, guys di belakang, satu suara. Bila dunia gelap kami jadi bara. Langkah kecil tapi hati luar biasa. Rifdian Masdor bangkit sampai semua percaya.